Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يفقه قولي أبدأ بحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ila qawlihi, kepada katanya, yang berusaha bersanjatan kuasa masjid Darul Manjur Nurul Hidayah, barisan pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siap, hadirin hadirat, muslim-musliman yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita rafaqkan, panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat selesai mengerjakan salat Maghrib jamaatan dan menunggu salat Isyak secara berjamaah. Sebentar lagi insya-Allah kita sama-sama bincangkan mutalaah tentang kitab Bulughul Maram Hadisul Ahkam, muka surat 150, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Barbawi Al-Azhari, terjemahan daripada kitab Bulughul Maram Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pada halaman 150, iaitu hadis yang ke-30, cerita berkaitan dengan bab sifatus salat, ya, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita telah sampai kepada sebuah hadis Nabi menceritakan salat Nabi dalam keadaan duduk, yang mana Nabi SAW dengan sifat basyariahnya, sifat kemanusiaan, ketika Nabi jatuh daripada pelana kuda dan kaki baginda Nabi SAW disebut di dalam kitab-kitab syarah, iaitu Nabi telah mengalami sakit pada tapak kaki Nabi yang menyebabkan Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Hadis yang kita nak baca sama-sama pada malam ini menceritakan tentang bagaimana orang yang salat boleh duduk ketika kaifiat sembahyang dalam keadaan keuzuran ketika berdiri. Hadis itu berbunyi, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha, isteri baginda Nabi yang ketiga dan merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Ra'aitu, telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dengan bersila, mutarabbi'an. Pada malam ni perkataan mutarabbi'an jarang didengari oleh kita semua,
ketika solat biasanya kita duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir, disebut sebagai duduk iftirash dan tarabu', iftirash dan tawaruk, ya, iftirash dan tawaruk. Tetapi pada malam ni kita temui sebuah hadis Nabi dalam keadaan sakit untuk berdiri, jadi Nabi duduk bersila. Dan disifatkan oleh Nabi SAW dalam beberapa syarah hadis ini, kita lihat ya dalam kitab, sebagai contohnya kitab syarah daripada Bulughul Maram li Atiyah Salim, beliau telah mensyarahkan hadis ini dibawa diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Nabi. Dan dalam keadaan Nabi salat ini bermakna Nabi fa inna tilka salah takunu fil bait. Jadi hadis ini memberi maklum kepada kita bahawa sembahyang ini adalah sembahyang sunat baginda Nabi lakukan di rumah baginda Nabi, ya. Tiada riwayat dinyatakan, ihtimal para ulama mengatakan bahawa solat ini bukan ya solat-solat yang fardu tetapi solat yang sunat, ya, kerana disebut dalam kitab Salim Atiyah tadi menceritakan tadullu anna ru'yataha iyyahu sallallahu alaihi wasallam fil bait wa salatuhu fil bait hiya nafilatun. Dan sembahyang Nabi di rumah merupakan sembahyang nafilah, iaitu sembahyang sunat. Dan dari segi hukum menceritakan tentang kaifiat sembahyang ini, ya, bahawa salah satu daripada kaifiat sembahyang bersila, maksud bersila itu mutarabbi'an, bahawa bersila itu meletakkan kedudukan permukaan tapak kaki kanan di bawah paha kiri dan permukaan telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Nabi SAW pernah melakukan duduk seperti ini salat setelah jatuh beliau baginda Nabi daripada kudanya dan kakinya terseliuh sakit, ya, maka dilakukan sembahyang secara mutarabbi'an. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita ambil daripada yang dinyatakan tadi bahawa sembahyang mutarabbi'an ini ketika Nabi sangat sakit, ya. Hari ini kalau sekiranya tak boleh berdiri, bolehlah kita berpindah kepada sembahyang duduk. Tak boleh duduk, boleh berpindah kepada sembahyang berbaring, ya, muttaji'an, yumna kanan, kalau tak boleh kiri, kalau tak boleh baring menentang, tinggikan bahagian kepala, ya, dan kalau tak boleh bergerak maka sembahyanglah dengan mata ataupun lastnya dengan hati. Nak tak sembahyang tak boleh, kena sembahyang fardu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi sembahyang dalam keadaan sakit ini kita boleh rujuk, ya, tentang kaifiat sembahyang yang sakit. Bagi orang yang tidak boleh berdiri, dia boleh duduk ketika dia berasa sakit, ya. Dan jika seseorang itu datang ke masjid dalam keadaan berjalan kaki, maksudnya bukan dipapah, bukan menggunakan kerusi roda sebagai contohnya, maka dia kena takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, ya. Tak boleh dia, walaupun kerusi dah ada, ya, di bahagian belakang kita ni ada kawasan-kawasan yang kita letakkan kerusi sebagai kemudahan untuk orang yang datang, ya. Dan syukur alhamdulillah ramai dalam kalangan masyarakat kita ni walaupun kakinya sakit sembahyang datang ke masjid. Orang, ya, jangan dimarahi mereka ini, jangan persoalkan mereka, biar mereka datang sembahyang. Kerana kalau kita sakit nanti kita pun tak tentu datang ke tidak. Jadi dalam usia yang makin meningkat,
dah tak, ya, sudah tentu kita ada ketikanya sakit. Kalau sekiranya kita diberi ujian